Berita boom hari ini. Pelakon Raja Azura meluahkan rasa lega apabila Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam membenarkan permohonan kebenaran pelaksanaan penghakiman berkaitan tuntutan nafkah yang difailkan terhadap bekas suaminya, Azmin Osman. Keputusan itu dibuat oleh Hakim Syari'i Tuan Salehan Yatim selepas berpuas hati dengan penjelasan serta keterangan yang dikemukakan sepanjang prosiding. Permohonan tersebut melibatkan pelaksanaan perintah mahkamah bertarikh 2010 berkaitan nafkah anak dan nafkah idah yang masih gagal dipatuhi sehingga kini. Mahkamah turut memberi kebenaran untuk memulakan tindakan pelaksanaan tuntutan terhadap responden. Jumlah tunggakan nafkah yang dianggarkan hampir RM1 juta perlu diselesaikan mengikut kaedah pembayaran yang akan dipertimbangkan dan ditetapkan oleh mahkamah bagi memastikan tanggungjawab nafkah dapat dilunaskan secara adil dan teratur.